أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah, kita mulakan pengajian kita tafsir surah Al-Duha. Surah Al-Duha, di mana saya menggunakan kitab tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir, teks dalam bahasa Arab. Jadi kalau apa ni? Ya. Kak Syarifah. Untuk rakaman ni Kak Syarifah kena masuk balik insya-Allah. Kak Syarifah kena masuk balik. Kita keluar. Okey. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menggunakan kitab tafsir Munir tafsir yang ringkas, tetapi tafsir ini menggabungkan ataupun mengambil tafsir-tafsir yang paling baik daripada kita kata tafsir Mu'tabar, dari tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang lain digabungkan, dipilih yang terbaik, dimasukkan dalam kitab tafsir Al-Munir ini insya-Allah. Jadi surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ini adalah surah Makkiyah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'alami bid-darain amin. Makkiyatun wa hiya 11 ayatan. Ini surah Makkiyah. Bila kita sebut surah Makkiyah, maknanya ia adalah surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Wa hiya 11 ayatan. Ada 11 ayat. Kenapa dipanggil surah ini surah Ad-Duha? Tasmiyatuha, penamaan surah ini sebagai surah Ad-Duha. Summiyat surata Ad-Duha tasmiyatan laha bismi Fatihatiha. Disebutkan atau dinamakan surah ini surah Ad-Duha kerana di awal surah ini disebutkan kalimah Ad-Duha wad-Duha, haitsu aqsamallahu bid-duha, di mana Allah bersumpah dengan menyebut waktu duha. Wa huwa sadrun nahar hina tartafi'u asy-syamsu. Ad-Duha ni apa? Dia adalah permulaan pagi, siang. Permulaan siang ketika mana matahari naik. Itu waktu duha, matahari mula naik. Tanwihan bihadzal waqti al-muhim alladhi huwa nur. Sebagai memperingatkan betapa pentingnya waktu duha ni, yang mana waktu ini adalah permulaan cahaya yang keluar daripada awal pagi. Wali'annaha, dan juga kerana surah ini nazalat fi sya'nin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diturunkan mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faftatahat bid-duha, maka dimulakan surah ini dengan Ad-Duha. Walamma kanat suratul laili nazilatan fi Bakhil, sedangkan surah Al-Lail yang diturunkan sebelumnya turun mengenai orang yang bakhil, maka dimulakan dengan malam. Malam kan gelap, gelap kan negatif, maka dimulakan dengan malam. Nabi positif, Nabi adalah cahaya, maka dimulakan dengan surah ini dengan kalimah Ad-Duha. Jelas ya? Terus masuk pada perbahasan tafsir surah ini terus. Tapi kita tengok pada dia punya kelebihan surah ini. Okey. Sabata 'anil Imam Syafi'i annahu
يسن التكبير بأن يقول الله أكبر أو الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر عقب قراءة سورة الضحى. Disabitkan daripada Imam Syafi'i. Kalau kita tengok, saya nak tanya ibu ya semua. Betul tak masa khatam Quran hari itu daripada surah Duha sampai An-Nas diselang-seli dengan takbir Allahu Akbar. Betul tak? Setuju tak? La ilaha illallah Allahu Akbar. Betul. Betul, Ada buat setuju. kan? Buat semua kan? Ada buat. Ada buat. Ini dalil dia. Inilah dalil dia. Okey. Disunatkan takbir dengan berkata Allahu Akbar ataupun Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar selepas membaca surah Ad-Duha dan wa khatimati kulli suratin dan penghujung ke semua surah ba'daha selepas Ad-Duha tu, semua surah selepas Ad-Duha sampai An-Nas disunatkan membaca takbir. Wa dzakara al-qurra'u fi munasabati takbir annahu lamma ta'akhkhara al-wahyu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fatara muddah thumma ja'a al-malak. Bukan Malik ya, kalau Malik raja, malak malaikat. Fa'uha ilaihi, maka malaikat pun menurunkan wahyu pada Nabi. Setelah beberapa lama wahyu tak turun, Nabi pun dalam keadaan risau. Kenapa wahyu lama tak turun? Sebelum turun surah Ad-Duha, lama sekali wahyu tak turun selama beberapa belas hari tak silap. Maka Nabi risau. Nabi risau, apatah lagi isteri kepada Abu Lahab. Dia ejek-ejek Nabi, dia kata, "Wahai Muhammad, Tuhan kau benci pada kau. Tuhan kau dah tinggalkan kau." Maka membuatkan Nabi jadi sedih. Jadi bila turun saja surah Ad-Duha ini, Nabi gembira sangat dan mengira bertakbir. Fauha ilaihi wad-duha wal-laili idza saja. Maka malaikat Jibril pun menyampaikan wahyu wad-duha wal-laili idza saja as-suratu bitamamiha. Surah Ad-Duha secara keseluruhan sempurna. Kabbara farhan wa sururan. Baginda pun bertakbir kerana terlalu gembira. Itulah si boy ya, insya-Allah. Teruskan. Jadi itu dalil dia. Ni Arab, kita bincang Arab ya. Kita terus masuk pada tafsiran dia. Ibu saya nak tanya semua. Setuju tak kita tafsir dan saya bacakan teks Arab kat ibu ya semua? Boleh semua insya-Allah ya. Di masa yang sama kita boleh ulang kaji. Boleh, Ustaz. Boleh ya, insya-Allah. Boleh, Ustaz. Okey. Sebenarnya saya lagi suka print sendiri size A4 tapi printer saya rosak. Tak boleh nak print. Itu yang saya terpaksa buka ni. Kitab saya kecil sangat tak nampak. At-tafsir wal bayan. Firman Allah Ta'ala ayat pertama wad-duha. Ayat kedua wal-laili idza saja. Ayat ketiga ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tafsiran dia 3 ayat pertama ni. Ay qasaman bid-duha. Qasaman. Allah bersumpah dengan menyebut waktu duha. Mana sumpah tu? Wow tu. Ulang kaji sikit ibu ayah. Wow tu wow apa nama dia? Wa qasam. Awal kasam. Termasuk huruf apa tu? Wa atap. Ataf bukan?
Dia Huruf Okey pakai. lah. Nah, terus. huruf jar. Huruf jar. Jar, sorry. Huruf jar ibu. Ini huruf jar. Okey. Apakah alamat jarnya? Apa alamat khafatnya? Ad-duha tu apa alamat khafatnya? Dia huruf ilah tu. Jadi sepatutnya dia Arab dia dia nasab juga. Huruf yang kan berjaya nasab ibu. Huruf ilah Huruf jar ad-duha itu adalah isim maksur. Isim isim maksur rafa nasab khafat dengan muqaddarah. fathah. Rafa dengan Muqaddam. rafa dengan dhammah muqaddarah, nasab dengan fathah muqaddarah, khafat dengan kasrah muqaddarah. Sekarang ni khafat dengan kasrah muqaddarah. Bukan cara. Okey. Wadduha, demi waktu duha. Okey. Allah bersumpah dengan menyebut waktu duha. Waktu irtifa'i syamsi awwalan nahar. Waktu naik matahari di awal siang. Itu waktu duha. Wal muradu, waktu duha tu mula bila? Subuh habis bila subuh habis? Waktu apa subuh habis subuh ya? Waktu syuruk. Syuruk kenapa waktu panggil waktu syuruk? Syuruk. Asyraqal badru alaina. Syuruk maksudnya terbit. Jadi bila matahari terbit tu, waktu syuruk habis waktu subuh. Tapi belum waktu duha lagi. Lepas 25 minit baru masuk waktu duha. Jelas ya? Sampailah dalam 10 minit sebelum zuhur tu lebih kurang. Jadi itu waktu duha. Wal muradu bihi an-nahar. Tapi adakah waktu duha itu yang dimasukkan saja waktu duha saja ke? Tidak. Ulama tafsir bagi tahu yang Allah masukkan bukan duha saja, tetapi sepanjang siang. Sepanjang siang tu Allah bersumpah sepanjang siang. Tapi Allah sebut sebahagian waktu iaitu waktu duha saja. Sebagai mewakili keseluruhan waktu siang. Wal muradu bihi an-nahar. Yang dimasukkan dengan ad-duha di sini adalah an-nahar waktu siang. Limuqabalatihi bilail, kerana siang itu berlawanan dengan malam. Wabilaili idza sakan. Ayat kedua, walaili idza saja. Dan demi waktu malam, idza apabila saja. Saja ni apa saja? Saja ni idza sakana wa ghatta bi dhalamatihi an-nahar. Bila dia tenang. Sakana ni tenang. Tenang dan menutup sepenuhnya waktu malam. Macam kita dekat kampung-kampung, bila start malam tu dah sunyi boy, kalau kat kampung-kampung lah. Kau apa agak-agak? Biasanya lah. 12 lah. 12. Kerana saya tengok akan kampung ada pukul lepas isyak tu dah sunyi lah. Kecuali kalau musim raya lah. Ada baraan lah apa benda semua kan. Ada marhaban. Tapi kalau biasanya pukul 10, 11 tu dah sunyi kan. Itu waktu saja. Jelasnya itu waktu saja. Allah bersumpah. Walaini, demi waktu malam. Iza apabila saja sakana wa ghatta bi zulmatihi an-nahar. Okey, dia tenang dan menutup dengan kegelapannya akan waktu siang. Mislama yusajjar rajulu bisawb. Sebagaimana satu orang ditutup dengan pakaian. Jadi ibu ayah apa tujuan pakai pakaian? Untuk tutup aurat. Begitulah juga malam untuk menutup segala keaiban yang ada pada manusia. Jadi Allah bersumpah dengan waktu siang dan malam. Jadi awal laili ni Allah tak sebut pun awal siang, awal malam ke apa ke. Tapi wadduha, Allah sebut duha tu awal siang. Bukan awal siang yang dimasukkan, tetapi seluruh siang. Cuma istimewanya waktu duha itu ada kelebihan dia. Maka disebutkan waktu duha kat sini. Tapi yang dimasukkan adalah seluruh siang. Apa yang Allah Ta'ala nak beritahu kat sini? Itu dia. Wadduha wal lail idza saja. Sumpah. Bila sumpah ya? Bila sumpah, dia ada jawab sumpah.
Cuba kalau ibu ayah tiba-tiba kat rumah, anak ibu, mak, sumpah mak. Demi Allah mak. Tadi kan. Lepas tu, mak saya bersumpah mak, demi Allah mak. Agak-agak ibu tunggu tak apa yang dia nak cakap, ibu ya? Tunggu tak dia nak cakap apa? Mestilah kita tunggu kan, nak cakap apa kan? Apa benda kau sampai bersumpah-sumpah ni? Oh, nak cakap benda penting rupanya. Begitu juga kalau Allah gunakan sumpah, ada benda penting yang Allah Ta'ala nak beritahu. Apa dia benda penting tu? Ayat 3, jawab sumpah. Ma wadda'aka. Apa yang Allah Ta'ala nak beritahu? Ma, tidaklah. Ma tu ma apa ibu ayah agak-agak? Ma wadda'aka. Tidak. Ma apa? Mak apa yang? Ma apa yang saya tanya masa ni tidak ibu? Ma nafiah. Nafiah. Jawab kan? Nafiah. Ma nafiah. Okay. Ma nafiah. Tidaklah. Wadda'a. Ibu ayah. Wadda'a waw dal ain. Biasa ibu dengar kalimah yang ada waw dal ain. Dekat mana ibu ayah biasa dengar? Ada waw dal ain kita cakap. Ada kita pergi umrah, pergi haji. Lawah wadak. Apa maksud wadah ibu? Perpisahan. Perpisahan. Selamat tinggal. Okay. Jadi wadda'a maksudnya meninggalkan. Jadi orang-orang yang jahat tersebut, terutamanya Ummu Jamil, isteri pada Abu Lahab, dia kata, wahai Muhammad, Allah Ta'ala dah tinggalkan kau. Dia tinggal. Kalau wadda'a ni lagi dahsyat daripada wada'a. Wada'a tinggal biasa, wadda'a tinggal habis. Tinggal habis. Jadi digunakan kalimah wadda'a oleh Ummu Jamil. Allah Ta'ala meninggalkan kau. Habis. Tak layan kau dah wahai Muhammad. Dah lama wahyu tak turun. Maka Allah nafikan sendiri. Ma wadda'aka. Tidaklah wadda'a meninggalkan ka akan kamu. Jadi wadda'a mana fa'il dia? Rabbu, fa'il pada wadda'a. Perbuatan meninggalkan itu tidak dibuat oleh Allah Ta'ala. Tidaklah meninggalkan akan kamu, wahai Muhammad, Rabbuka, fa'il dia. Oleh Tuhanmu. Allah Ta'ala tidak meninggalkan kamu, wahai Muhammad. Wama, dan tidak pula, diulang ma tu. Tidak pula qala. Qala maksudnya Allah murka. Qala maksudnya Allah murka. Tidaklah Allah Ta'ala murka. Apa tafsiran dia tadi? Ma qata'anka rabbuka qata'al muwaddi'. Tidaklah Allah Ta'ala memutuskan kau dengan putusnya orang yang meninggalkan. Wa ma tarakaka, dan tidak pun Allah Ta'ala meninggalkan kau. Walam yaqta'anka al-wahyu, dan wahyu pun tak terputus wahai Muhammad, jangan risau. Wahyu tak terputus pun walaupun beberapa belas hari tak turun wahyu. Wahyu tak terputus. Allah Ta'ala tak benci pun. Wa ma abghadaka wa ma karihaka. Tidaklah Allah Ta'ala marah pada kamu dan tidaklah dia benci pada kamu. Kama yaz'amu ba'duhum, sebagaimana sebahagian mereka yaz'amu, menyangka. Sebagian orang kafir mereka menyangka, mendakwa Nabi dibenci oleh Allah Ta'ala. Sedangkan Allah sendiri bagi tahu, aku tak benci pun pada kau. Au tatawahamu fi nafsik. Ataupun wahai Muhammad, apa yang kau rasa dalam diri kau. Bila wahyu tak turun, lalu timbul perasaan, adakah Allah benci pada aku? Adakah Allah Ta'ala tak suka pada aku? Tidak, wahai Muhammad, tidak. Allah Ta'ala tak pernah benci, tak pernah murka pada engkau. Maka ini sebagai pujukan kepada Nabi SAW. Wa hadhihi al-waqi'atu tadullu ala anna al-Qur'ana min indillah. Kejadian ini menunjukkan bahawasanya Quran datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Iz law kana min indihi lama tawaqqaf. Nescaya kerana kalau datang daripada Nabi SAW, nescaya
lama tawakaf. Saya pun tak tahu terjemah dia nak terjemah macam mana. Tak apalah, itu kita abaikan dulu. Tapi nak beritahu, ini dalil menunjukkan Al-Quran ini memang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat seterusnya, summa basyarahu bi anna mustaqbalahu afdal min madhihi. Kemudian Allah Ta'ala berikan khabar gembira bahawasanya masa depan Nabi lebih afdal daripada masa sebelumnya. Kita akan sambung pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Ibu ya, yang dirahmati Allah, itulah cara pengajian tafsir sebagaimana yang dipelajari di madrasah dulu. Jadi ibu ya semua setuju ya cara kita macam ni, boleh insya-Allah ya. Kita slow-slow beberapa ayat kena habis cepat. Mungkin kita akan buat hari-hari, tapi sikit-sikit boleh semua insya-Allah ya. Boleh, Ustaz. Boleh, Ustaz. Ada soalan tak ibu ya? Tak ada ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz.